Ingatan mesra daripada Abu Anas kepada muslimin dan muslimat sempena dengan awal Muharram tahun 1447. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal, puasa sunat. Tulis. Puasa sunat yang afdal selepas daripada puasa Ramadan, iaitulah kita berpuasa pada bulan Muharram. Jadi muslimin dan muslimat banyaklah berpuasa pada bulan ni. Kita puasa pada hari Isnin, kita puasa pada hari Khamis, dan hak besar juga puasa bila puasa pada hari Ashura, esok hari Khamis. Puasa hari Khamis dulu. Sebab puasa hari Khamis ni dipanggil turfa'ul a'mal, amalan kita, rekod kita diangkat kepada Allah. Maka Nabi SAW menggalakkan kita puasa pada hari Ashura. Hari Ashura tahun ni, tahun 1447 ni, bilakah dia untuk konteks Malaysia? Jawab dianya, pada 6 hari bulan. 6 hari bulan 6 hari bulan 7, 25 sama dengan hari Ashura. Betul tak? Baik. Ingat, kita nak puasa bila? Hari Ahad ni, 6 hari bulan 7. Bila Nabi puasa hari Ashura, tiba-tiba sahabat mari repot, ya Rasulullah, innal Yahudi yu'azzimuna, sangat mengagungkan hari Ashura. Orang Yahudi agung hari Ashura. Dia berjanguk, dia berhias, dia macam-macam pesta. Maka Nabi SAW bagi tahu, kalau aku hidup tahun depan, la asumanna tasi', aku akan puasa pada hari 9. Hari 9 hari apa? Nama dia Tasu'a. Bila hari 9? Hari Sabtu ni. Hari 9 hari Sabtu ni. Hari Ahad, hari Ashura. Jadi Nabi SAW itu, aku akan puasa pada hari 9 dengan hari 10. Hari 10 tu hari Ashura. Apa kelebihan dia? Sabda Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura, puasa pada hari Ashura satu hari saja. Apa dia pahala? Aku mengharapkan apa? Allah Ta'ala bagi kafarah selama setahun. Kalau pada hari Arafah baru ni berapa tahun? 2 tahun. Hari Ashura setahun. Sikit ke banyak setahun? Banyaklah, 360 hari. Siam yaumi Ashura. Jadi kita kata boleh puasa pada hari Ashura. Hari Arafah 2 hari. Hadis ni sahih. Jadi kita kena puasa hari Sabtu dan hari Ahad. Baik. Bagi orang yang tak puasa hari Sabtu, elok dia puasa Sabtu, Ahad dan Isnin. Ahad dan Isnin. Sebab supaya nak mukhalafatil Yahud. Baik, kalau kita puasa dah hari Sabtu, puasa hari Ahad, hari Ashura, hari Isnin nak puasa ke tak? Puasa juga, sebab dia ada fadilat dia sendiri hari Isnin. Alhamdulillah. Lepas pada hari Isnin, lepas hari Isnin, hari Selasa, berapa bulan Selasa? 12. Hari Rabu, hari Isnin berapa? Hari Isnin 11 ni. Hari Selasa 12. Hari Rabu 13. Rabu, Khamis, Jumaat. Itu dia panggil 13, 14, 15. Hari apa tu? Hari putih. Comel pula kita puasa. Jadi nampaknya awal Muharram ni, iaitulah hari kita digalakkan berpuasa banyak. Kita puasa hari 9 Tasu'a, hari 10 Ashura, hari 11 kebetulan hari Isnin, hari 12 rehat sekejap, Selasa, hari Rabu
13, Khamis 14, hari putih campur dengan Khamis, hari Jumaat hari ke-15, kita kata Masya Allah Tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita menggalakkanlah supaya kita berpuasa pada hari Ashura dan hari-hari yang lainnya. Untuk apa? Supaya kita dapat pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah boleh. Boleh tulis kempen pada orang lain? Kena kempen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.